Okay, hi guys. Welcome back to my channel. Yeah, obviously I'm just I don't know where I forgot di mana sudah aku ni. Tapi aku hari ni mau bagi tahu something lah, okay? Dalam menjalani kehidupan kita ni, why not kamu try untuk buat sesuatu secara sendiri. Maksudnya, ialah yang pertama sekali kita mau bersendirian adalah untuk kita mengenal diri kita sendiri. Okay, yang pertama, kenapa bersendirian itu penting? Kenapa alone? Okay, not lonely, but alone is try buat something sendiri. Okay, pergi makan sendiri, pergi kafe sendiri, pergi mana lagi? Pergi jalan-jalan di highway sendiri, pergi exercise sendiri, pergi kelas pilates sendiri, pergi buat kerja sendiri. Buat kerja apa ni? Bukan. Pergi apa lagi? Pergi jalan-jalan sendiri. Tiada masalah pun. Tapi kadang-kadang kita ni terlampau kita terlampau fikir apa orang akan fikir contoh kita pergi kafe. Weh, aku pergi kafe, terus tu ramai pula tengok aku sendiri-sendiri pergi makan. Mesti diorang cakap aku ni tidak kawan kali, ataupun kesiannya sendirian, ataupun mesti dia ada kawan-kawan dia atau boyfriend dia, ataupun mesti dia tidak siapa-siapa, kesian. Enggak. Aku memang suka dulu. Aku memang suka untuk sendiri sebab aku mau bincang dengan otak aku, apa yang aku mau buat, apa yang aku belum capai lagi. Sebenarnya bagus sebenarnya sendiri. Sendiri ni kau akan rasa bila kau sendirian, kau akan rasa lebih selesa. Macam tu. Lepas tu mesti ada orang fikir nanti dia mesti ingat aku ni, dia mesti enggak, orang dah akan ingat kau. Orang akan ingat kau hari tu je. Lepas tu hilang. Macam tu. Diorang dah akan ingat setiap hari. Ya. Kecuali lah itu kawan kau. Okay. Kawan kau memang ingat kau lah kan. Tapi aku mau kamu try untuk pergi jalan-jalan sendiri. Sebenarnya ia adalah, kenapa aku nak pernah bercakap ni? Sebenarnya ia adalah satu terapi tau. Kan? Cuba kamu rasa. Ada orang cakap solitude, entahlah macam tu lah, macam alone time. Kau kenal diri kau akan rasa lebih selesa. Macam kau tak, macam mana kita ni nanti pun akan tua juga kan. Memanglah kita perlukan anak ataupun siapa-siapa yang boleh jaga kita. Tapi kau kena bangkit dengan diri kau sendiri. Itu dia. Ya. So that's all for today. Ya, itu je lah aku mau cakap. Bye!